Korang ingat tak, kalau korang tak dengar cakap mak dia haka, macam ni lah muka korang nanti. Ingat tak dulu, kita selalu dapat mesej macam tu kan. Ciao San. Good morning YouTube. Okay, hari ini kami akan bawakan kepada you all semua Bersikeruly punya subscribers Haitian Hotel. Dia ada 3 tower. Yang tertinggi ni, yang tengah ni. So dalam tu ada St. Regis. Kita orang yang tower kedua ni, which is our hotel Haitian. Dan tower ketiga tu office. Kat bawah ni ada mall. So dia macam KLCC lah. Dengar tak? Orang kat sini dia memang kuat horn. Kuat horn, kuat gaduh. Memang. Tapi itulah, dia sebenarnya tengok juga penerimaan you punya threshold. Kalau ada orang cepat annoyed tu macam Bersikeruly dia annoyed cepat. Jadi kena ambil masa nak adapt lah. Diorang kuat gaduh. Diorang memang ada je isu dia. Dekat sini nak kena melintas. Cepat, jom. Tok, jaga belah kanan. Walaupun ni zebra crossing, diorang tak kasih guys. Tapi dia stop. Ini bukan Japan. Okey. Hey! So 20% berhenti. Tapi tadi so bila ada orang berhenti, orang taksi jalan je guys. Padahal ni kan aku ambil video dia kan, abang kena kejar. Nak duit. Aduh. Okay, so sekarang kita berada di the coastal side of Qingdao. Apa yang kita cuba nak buat is actually berjalan sampai ke 4 Mei Square. 4 Mei Square. 4th May Square. Ya, 4th Mei Square, di mana dia ada satu tugu berwarna merah yang bentuk dia macam gasing. Yep. Jadi kita nak pergi kat situ. Apa yang menarik tentang tugu ni? Tugu ni merupakan spot di mana you boleh nampak the whole Qingdao punya, orang kata, skyline. Maksudnya daripada jauh tu you boleh nampak lah bangunan, boleh nampak coastal, boleh nampak old town. Jadi tempat tu yang cantik kalau you nak ambil gambar. Kita strolling ni untuk menggantikan kita punya janji untuk jogging. Pasal dah bawa kasut jogging, dah beli dah yang sepasang untuk nak jogging dalam winter punya baju kan. Ya. Dia punya beli tu kalah macam nak buat Olimpik. Cakap pasal Olimpik do you guys tahu tak yang semasa China Olimpik tahun 2008, Qingdao merupakan tempat utama diorang buat aktiviti sailing. Yep. Jadi diorang ada buat sailing center di Qingdao dekat hujung depan sana selepas 4 Mei Square. Okay. Jadi kita akan bawa you all pergi sana. And kalau nanti Wira tunjuk kat depan, kawasan ni sangat friendly untuk jogging pasal dia ada track jogging. Jauh guys, dia punya track jogging tu sampai ke semalam yang kita orang pergi day one, kita pergi ke mountain tu kan, Laoshan Mountain tu. Naik Grab, dia punya track ni memang sampai ke sana. Kita naik Grab pun 45 minit. Ya, masih lagi. Dan dia nampak sana, dia akan continue sampai ke tempat yang kita orang pergi pier tu. Sini diorang buat mancing juga. Ada dapat ikan ni. Dia tunjuklah mancing ni. Angka-angka pencen-pencen ni diorang memancing. Ada saya dapat ikan satu. Ini kita naik semalam. Ada kat video yang sebelum ni. So ada 3 tower kat situ. Kita orang tower yang belah sini. And guys, pasal Haitian Hotel ni, harga dia bermula daripada 200 lebih je untuk single room. Deluxe room 300 lebih macam tu. And kita orang punya family suites dalam 800 lebih sahaja. Besar. Mula-mula memanglah nak duduk kat St. Regis. Tapi St. Regis tak ada pula family suite. Yes. St. Regis harga start dalam 400-500 je. Kalau dekat Malaysia berapa guys? Ya. St. Regis je lah pasal hotel western kan. Mungkin kita rasa lagi selesa. Maksudnya staff boleh berbahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi dia tak boleh nak occupy kami dan anak-anak di dalam satu bilik. Jadi bila ada family suite ni lagi senang. Betul. So bila kita orang cakap pasal harga murah-murah,
kita comparekan dengan kita Langkawi pun memang mahal gila lah kalau Serengis start daripada 2,000. Kalau ni yang neighboring country ni, Korea dengan Japan. Ya. Kita orang dulu pergi Japan pun bilik 1,000 pun sempit guys. Sangat-sangat sempit. Orang dekat sini dia tak biasa tau tengok YouTuber buat konten. Jadi bila kita ambil video-video ni dia macam weird sikit. Mungkin pasal diorang tak tahu yang kehadiran ada YouTube di dunia. content creator. Pasal diorang tak boleh tengok YouTube, Google semua. Jadi semalam masa awet yang dekat Hali tu tanya pasal aku punya YouTube channel pun dia kena on VPN dulu senyap-senyap. Pasal nak on VPN tu semua illegal tau guys. Ada orang swimming Cuaca sejuk gila kot ni. Tapi dia chill je. Dia nak melompat guys. Muhammad ni power. Itu rasanya 50 so. Wow. Sejuk ni guys. Okay. What's the name of this? Okay, thank you. No worries. Dia kata sorry tak ada plastik. I dah risau lah kalau ada menyanyi ni. Kan kena kejar pula bila buat footage. Kita test lah teori tu, kita tengok. Dia set speaker lah, dia jerit dia kan. So kita baru lepas beli Cinta Hati fridge magnet. Dia punya ni atas jeti. Ya. Kita tengok dia semua adalah fridge magnet. Tak nak tunjuk dalam? Kita takut lah nak ambil video. Dia trauma. Tahun 1919 iaitu selepas World War I, sepatutnya tanah Cina atau tanah China ni ditransfer ke kerajaan China, tetapi ditransfer ke kerajaan lain. Okey, untuk beberapa tempat macam Macau, Taiwan semua dia transfer baliklah ke ada pihak-pihak selain daripada China. Tapi untuk Qingdao sendiri sepatutnya daripada memulakan Jerman tawan Qingdao, lepas tu World War I Japan pula tawan Qingdao. So lepas tu sepatutnya selepas World War I settle, sepatutnya benda tu under Treaty of Versailles sepatutnya diserahkan semula kepada negara China. Tapi instead diserahkan negara Jepun. Marahlah orang China, especially student-student yang berada di China waktu tu. Student-student China. Jadi apa yang berlaku pada May 4, itu dia panggil May 4th Square, student-student ni protes. Mereka inginkan perubahan. Mereka kata tak fair apa yang berlaku di Qingdao ni. Jadi mereka mahukan pemoden dari segi sains, innovation, matematik, sains, untuk menaik tarafkan China punya kedudukan di mata dunia. Jadinya May 4th ni adalah tempat di mana student-student China ni protes, tapi hanya pada tahun 1997 May 4th punya monument ni dibina untuk menunjukkan the pivotal change ataupun perubahan yang sangat drastik oleh student-student China tentang masa depan negara China sendiri. Simpan barang-barang semua, dan lepas ni kita panggil Didi. Lepas tu kita akan ke Underwater World. Berdekatan saja dari sini. Nanti kita ambil foto lagi. Back. Okay guys, kita sekarang berada di Underwater World Qingdao.
Tadi depan tadi ramai orang, so Kusut tak ambil juga footage. Kusut dah. Pasal diorang memang tak ada bahasa Inggeris, guys. Diorang tak ada bahasa Inggeris langsung. Dia punya sign semua. Okay, ni baru ada English. Cindau Aquarium. Oh, gelap. Okay lah. Oh my god. Is it sea lion or what? Ini walrus yang telah diawetkan ke? Kesiannya. Dek, it's a real one, but See. I don't know. The small, Did they kill them? I think yes. that's sea lion. Besar polar bear. He's big, man. Oh, yo. Imagine. John, do you think these are the live animal and they're dead and they just put it as a specimen? Kan? But Korang ingat tak, kalau korang tak dengar cakap mak dia haka, macam ni lah muka korang nanti. Ingat tak dulu, kita selalu dapat mesej macam tu kan? Oh, dia memang tepi-tepi laut lah. Oh, sejuk lah. It's windy. Application translator tu kena ada. Dan basic Mandarin lah, macam nak cakap Alipay boleh pakai ke sini, pasal sometimes ada transaction yang cash, so you kena katalah Alipay ke Iba? Alipay boleh pakai ke? Alipay boleh? Macam tu. So lepas tu dia kata kei, maksudnya boleh. Itu. hot sea water. Sekejap, berapa jam dia buat live kat sini bro? 知道是吧？知道的话就行啊，要不然不拿的话进不来啊，要不然你不拿了，到时候来了之后，那进不来，那不更麻烦嘛，对不对？所以说我们就提前去。 Selama dia buat live kat situ kan. 还有潜水员耶， Look at that. 还有潜水员呢。 What you call that? Oh, look at that. Oh, that's big. Kami ni orang Malay. Malaysia. 我们是 Malay 人。 Oh. Kau Malaysia ke Malay? Malay. Malaysian? Ada. Malaysian tu. I tak tahu lah Mandarin tu. Dah lupa dah. So far orang sini faham lah you cakap pasal Mandarin ni. Boleh lah. Dengan ni pula. Ni hao. Oh, guys. Tak habis-habis kita dengan benda ni. Tapi ni bukan black and white dah. Tak bang. Sea turtle. Look at that. Sea turtle. Oh, Wow. sea turtle. Okay. Dia ada jual pula tempat-tempat jewellery. John. These are otters. Oh, dia buat show They're cleaning up over. It looks like cat. Okay. Let's Kita dah sit down. habis For what? tour tu. Dah habis visit the underwater world.
I think dalam 30 ke 45 minit jugalah kita orang kat dalam tu. And waktu musim sejuk ni semua heated dalam tu kan. Boleh berpeluh jugalah. Bila keluar je terus sejuk lah. So lepas pukul 3.30 kat sini most shop akan tutup dalam 4.30 ke 6.30 lah 3.30 ni maksudnya dalam pukul 4.30 ke pukul 5 dah sunset, jadi kebanyakan shop akan tutup. Jadi kita nak tengok sama ada kita can catch Didi untuk pergi ke tempat seterusnya. Alright. Two wheels spinning, chasing the sun. Open roads where the wild ones run. Helmet on head and the breeze feels fine. Adventure calls, every curve's a sign. The engine's roaring, hearts are soaring. Who needs a map when the sky's imploring? Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. See clearly, let's explore. Every mile opens one more door. Whoa, 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 more door. Dust on my boots, freedom in my Nice. Let me take picture of you guys. Wait. gas tank full for You another can actually trip. walk. Mountains rise and they fall like waves. Jadi Every turn's a story we crave. Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. See Kaluli, let's explore. Every mile opens one more door. Kita sekarang berada di Mixi Qingdao. Mall yang terbesar di Qingdao ni dia macam Mid Valley. Mid Valley. Banyak brand-brand yang kita dah biasa lah. Yes. Di sini adalah tempat halal food yang dekat dengan hotel kita orang. Kita orang ada few time kita datang sini tapi kita tak ambil footage, and kita ada order juga food daripada sini menggunakan Didi. Di dalam Didi tu ada apps yang boleh order food ke hotel kita orang. Just nak tunjuk korang restoran ni halal food. Let's go. Jom, let's go. Ini dia Harley Davidson Ultra Glide. Ada kat depan food court ni. So China lagi Harley daripada Malaysia guys. Depan food court pun letak Harley. Ni dia ASA. So kalau korang duduk kat Westin dekat. Kalau you guys duduk dekat Mixi ni. Okay, jom. Let's go. Okay guys, kita tengah tunggu Didi nak balik ke hotel. That's the end of our day 4. So belakang kita, macam kita tunjuk tadi, kita pergi tunjuk kat you all halal food yang selalu kita orang order. And kita orang datang sini juga untuk makan asal Turkish food. Nama dia ASA Restaurant. Okay. So hari ni apa kita dah buat untuk hari keempat berada di Qingdao. Pagi-pagi kita tunjuk diorang hotel. Ya, kita tunjuk persekitaran hotel di Haitian Hotel. Dan lepas tu kita jalan kaki pergi ke Formin Square. Kenapa Formin Square? Dia adalah tempat revolusi China ya. Lepas tu kita pergi juga ke Sailing Center, Olympic Sailing Center China. Pada 2008 orang gunakan tempat tu untuk buat Olympic, suka Olympic sailing. Lepas tu kita pergi ke aquarium lah, macam aquaria tapi dia underwater world di Qingdao. And kita jalan dekat tepi pantai and naik Didi sampai ke sini untuk tunjuk ke korang tempat halal food yang selalu kita orang datang. Mall ni mall paling besar guys di Qingdao. Dan banyak brand-brand yang mewah berada di sini. So I think that's about it. It's a wrap for day 4. Hi guys. Hari ni kita orang di Taidong Street Market. Taidong Street Market. Kita nak pergi cari Souvenir. souvenir lagi. Pasal semalam souvenir yang kita cari tu macam tak puas hati lagi.
And dekat luggage pun ada banyak lagi empty spaces. So kita decided untuk keluar tengok ni. Oh, ni. Oh. Ini memang banyak lah kat sini. Oh, strawberry dia sedap. Oh. So Taidong Street ni dia popular dengan tempat-tempat makan snacks. Dekat sini ada satu tempat snack ataupun tempat pastry yang halal. Itu dekat bahagian lain, tapi sekarang kita nak pergi ke crafts market lah. Untuk membeli barangan-barangan sendiri untuk dibawa pulang ke Malaysia. Ada Miniso. Kat sini memang suka durian ya diorang. Kat kedai Arab semalam pun ada durian pancake. Durian Musang King diorang panggil apa? Mountain Fox. Mountain Fox. Mountain Fox durian. Tapi sini sekarang tak ramai sangat orang. I rasa kalau malam mungkin lagi ramai lah. Tudong Square. So TD tu Tudong lah kot agaknya. Taidong. Taidong Taidong. Sini dia orang punya pastry letak cream cheese lagi. Nampak tu? Nice. Hari ni merupakan hari terakhir kami di Qingdao. Malam ni kita flight balik. Malam so ni, kita rushing sikit lah. Malam ni flight balik pukul 9 malam pakai Qingdao Air juga untuk direct ke KLIA. Dijangka akan sampai pukul 4 pagi 30 hari bulan. Ya, kita dah sampai kedai aksesori yang pertama, kedai craft yang pertama. Jom kita tengok. Okay, let me tutup ni dulu, nanti kita buat footage lagi. Kita misi mencari panda reversible. Yang bos aku cari. Kak Syaz, kita dah cuba cari kan. Kita dah tunjuk lah kedai-kedai. Ada kitchen tapi dia tak boleh reverse. So ada kitchen yang red panda, ada kitchen yang white panda. So ni, aku pun tak pernah tahu. Dia Ini terbalik. Wan punya pasal ni. Pasal Wan pergi beli tu online, tak beli tu Kak Syaz. So Kak Syaz nak ni. Mana aku nak cari ni? Sekarang pukul 1 tengah hari. Tapi feels like 4 PM. And cuaca pun makin menurun. Oh, comelnya. Tu ada kedai aksesori lagi warna pink tu. Oh. Jelas lah. Shandong Qingdao. Jelas kalau tak ada lah. Tak ada Kak Syaz. Dah cuba. Okay. Oh, situ pun depan tu pun ada. Depan ni pun ada. So sini banyak lah. Comelnya pink. Guys, Luckin Coffee. Inilah dia originator from China Luckin. Pink konsep kedai ni. Depan ni pun ada lagi. Kita tadi Didi berhenti kat depan tu. Okay, I nak masuk dulu. Kita tengok apa yang ada dalam ni. I tak nak buat footage pasal takut orang tak bagi. Okay. Ada? Ada ke? Wow. Mana? Oh, comelnya. Memang laki lah Kak Syaz. Comel gila. Dia beli satu untuk Maria. Dia ada macam-macam jenis ke? Tapi kenapa dia tak secomel ni? Mata terbeliak. Ini mata cantik. Apa yang mata terbeliak? Ini mata terkeluar. Nampak mata ni hitam kecil. Ya. Tak apalah. Juicy sangat. So, Mira dapat panda reversible tu. Panda dan red fox Tak tahulah apa tu. Red panda dengan white panda. Oh, tu red panda ke? Ha. Oh, panda pun ada red Ini Shoe bag. adalah Woman. selamat datang kat bawah tu. Boleh
kalau nak pergi. Jom. Jom. Untuk Tapi sampah. kat bawah tu just shoes, bag, man, woman, tak pasti apa tu. Let's go. Oh, lagi besar. Tapi banyak barangan baju sejuk guys. 世界的中国号的一件手套，这是8人脚活动3天腿的球场，头饰首饰为蓝色风衣包装不稳定高高缝，指定款头饰首饰。 Tu kat belah sana. Kita bawa jalan lagi guys. Pergi kedai tadi memang tak ada. Kita kan nak beli satu. Ada satu je. Oh, Haiti ada sini. Haiti. Ada masuk Malaysia. Haiti ni macam famous tau actually. Tak lama lagi lah kot masuk Malaysia. Tapi rasa macam dah ada. You wanna walk more or you wanna go back? Tak, kita ambil kat sini lah. Kita tengok kat mana tempat boleh panggil. Sekarang siang lagi. Memang belum buka lagi. Ni DJI. Kat sini DJI memang lagi murah tau. Tapi, orang jangan belilah DJI Action 5 Pro. Dia punya drone because dia punya software dia in China. So, better kalau beli mikrofon ke apa boleh. Beli aksesori okey. Kita nak cari Didi balik ke hotel. Senang. Hari ni hari Isnin. Jadi kita kalau boleh nak pergi airport kena Awal sikit lah. awal sikit before office hour habis. So dekat sini you memang download Alipay kan? Dalam Alipay ada semua. Tapi Yang order food semua ada kalau di sini. kita pakai Tak Senggo Pun boleh. apps, dia boleh. Cuma Alipay ni korang kena ada pasal semua apps ada kat dalam ni. Kalau korang pakai e-wallet, boleh touch and go e-wallet, tapi kat dalam tu just ada Alipay je. Kalau kau buka Alipay ni apps, dia ni macam apps yang besar, cover untuk semua. Dia kat situ lah you nak order makan, kat situ lah you nak Order Didi. ada Didi. Lepas tu yang express hantar-hantar barang pun boleh. Tapi kita tak ada fokus lah Fatan. So sementara Wira tengah pilih tempat nak pick up kita orang. Dekat bilik I dah kemas semua barang. Budak-budak dia tak nak keluar, orang kata sejuk. So tempat ni dengan hotel kita dalam 10 minit saja. So tinggalkan kejap. We all minta late check out dalam pukul 3. Sekarang baru pukul 1 suku. Nanti kita orang buat footage lah macam mana kita orang pergi ke airport pula. Bye. Korang tengok dia ni. Comel gila. Ada leash. Macam tu. Oh, rindu dah kucing kita orang. Nak apa? This is life. This is the show. Okay lah, kat sini ada kedai pet store. Kedai pet store. Zoo and Coffee. Jadi mungkin dia adalah ambassador lah kat sini. Bye-bye. Shishi. Cie-cie pula. Cai-cian. Okay. I'm going. So, nak pergi ke Grab pula. Ya, lari sikit. Dapat taksi. Okey. Seatbelt. Tak tahu lah gimana ni. Okay guys, kita orang dah sampai hotel. Masa untuk check out. Ya, kita keluar pergi cari ni. 10 minit, satu barang je. So, kita tunjukkan, demonstrate. Ini red panda. Dia akan boleh tukar menjadi white panda. Comel kan? Tapi, tinggal satu je. Satu je. Bila kita tanya, dah tak ada stok dah. Okay, kita nak balik bilik kita. Budak-budak mesti tengah lepak-lepak. Diorang tak suka keluar sejuk. Dia kata.
Nak winter holiday tapi tak nak holiday. Dia hari pertama tu diorang dah serik lah pergi mountain. Pasal terus pergi ke tempat snow, terkejut orang. Sejuk. Nak sangat. Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. See Kaluli, let's explore. Every mile opens one more door. Open one more door. Steel and spirit, they blend as one. Chasing horizons till the day is done. Throttle whispers, go, go, go. This is life. This is the show. Alright guys, hari ni hari kita orang nak balik ke Kuala Lumpur. Flight kita orang malam ni pukul 9.30 malam. Okey, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi tengok 3 episod kita orang kat Qingdao ni. Tapi selepas ni kita ada satu lagi trip dating. Pergi mana? Nantikan episod seterusnya. Budak-budak tinggal rumah saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video-video travel kami ke Qingdao. Alright, let's go. Bye. Home. Basically, riding free through the storms and the evergreen. Basically, chasing dreams. Every mile's a memory. The rivers run like veins in the land. The earth speaks loud when you understand. Dust and rain paint the road I roam. The bike's my compass, the wild's my poem. Every shadow hides a spark. Every sunrise breaks the dark. Basically, riding free through the storms and the evergreen. Basically, chasing dreams. Every mile's a memory. The throttle sings a song of fire. Every twist and turn takes me high.